Selamat datang dalam Majlis Lancaran Jentera Pilihan Raya Berjasa Negeri Sembilan 2020. Berjasa telah menggagaskan impian nasional 2040 sebagai panduan dalam merangka gerak kerja parti. Pilihan raya bukan sekadar pertandingan politik tetapi medan untuk kita membawa gagasan, menawarkan penyelesaian dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik untuk rakyat. Keadaan politik yang berlarutan perlu dinoktahkan dengan segera. Kita seharusnya pergi kepada idea politik baru. Usia pun dah lanjut lah, kita kata ahli politik sudah-sudahlah. Tuan negara ini perlu difikirkan sampai ke 20 tahun akan datang. Kuasa memerintah perlu berada di tangan pemimpin-pemimpin yang ikhlas berjuang untuk kebajikan rakyat. Jika kita tidak dapat pemimpin muda yang wawasan dia luas, kita akan berada dalam keadaan yang bahaya. Kita masuk PRN Negeri Sembilan bukan kerana kita hendak menunjukkan orang lain masuk, kita masuk. Kita akan mengangkat muka-muka baru. Kita kena usaha, kumpulkan, bersama-sama kita gerakkan dengan gabungan parti-parti politik lain yang seiringan, sejalan dengan kita. Berjasa parti kecil, yes. Tapi sedar tak sedar kita telah meletakkan satu gambaran Negeri Sembilan bagaimana yang kita ingin wujudkan pada 2040 nanti. Pemberi kemenangan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak jumlah yang sedikit boleh mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah. China jentera yang turun nanti, jentera yang jangan sentuh tentang keaiban-keaiban parti lawan. Jaga lisan kita, tuturan kita. Apa pun berlaku, pegang, gigit dengan gigi geraham kita orang yang menjaga adab yang tinggi. Negeri Sembilan perlu kita majukan dengan kita mengangkat menjulang adab. Akan terlibat secara bersungguh-sungguh, serius, dan Alhamdulillah kita telah menyusun jentera-jentera kita sebelum ini di 15 tahun yang kita target. Finalnya dengan parti-parti rakan yang kaya rasa boleh bersama. Tidak tahu untuk maknanya bertanding dalam keadaan kita banyak memecahkan undi. Jadi kami bawa 15, nanti dengan pihak yang lain berlaku belak, kita susun dengan baik dengan perbincangan yang harmoni, dan itulah setelah disetujui, itulah dia final dari Berjasa.